Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Seronok saya tengok. Tak ada orang asing. Orang Malaysia dibuat terkejut saat berkunjung ke Jakarta. Mereka heran karena hampir tak terlihat warga asing bekerja di Jakarta, apalagi di sektor kasar seperti penyapu jalan atau tukang bangunan. Semua dikerjakan oleh warga lokal Indonesia sendiri. Berbeda dengan di Malaysia, di mana banyak pekerjaan kasar diisi oleh pendatang asing seperti dari Bangladesh, Nepal, atau negara lain. Pemandangan ini membuat warga Malaysia kagum sekaligus tercengang karena Indonesia tampak lebih mandiri dalam mengelola tenaga kerja. Bahkan pekerjaan rendah pun tetap dijalani oleh rakyatnya sendiri, menunjukkan nasionalisme dan sistem ketenaga kerjaan yang lebih kuat. 3.3 juta orang daripada keseluruhan 32 juta penduduk di Malaysia. Dan pasti lebih ramai lagi yang tidak berdaftar, yang bergelar pendatang tanpa izin. Data ini tidak termasuk dengan sejumlah pelarian yang masuk ke Malaysia dan bekerja di sini. Indonesia, Myanmar, Bangladesh, India maupun China adalah antara negara yang paling banyak dikesan masuk ke Malaysia. Kebanyakan dari mereka masuk ke Malaysia adalah kerana untuk bekerja di sini. Jadi, kenapa Malaysia menjadi antara negara pilihan yang sangat popular untuk warga asing ini? Teruskan menonton. Bagi pekerja daripada Indonesia, mereka dilihat lebih menguasai di dalam sektor pembinaan di seluruh negara. Mungkin dahulu kita hanya melihat mereka ini hanya di kawasan pembinaan besar seperti kondominium dan bangunan mewah. Namun kini mereka sudah dapat menguasai perniagaan seperti kontraktor pengubah suaian rumah, restoran dan kedai runcit. Bagi warga negara India dan Bangladesh, kebanyakan mereka lebih banyak dilihat di sektor pembersihan dan makanan. Manakala rakyat Cina, kebanyakannya yang datang menyalahgunakan pasport lawatan untuk bekerja dalam sektor tidak bermoral dan perjudian. Selain itu, dalam beberapa tahun ini, di sekitar Lembah Kelang, kita akan dapat lihat ramai warga daripada negara Arab dan Afrika mula memenuhi sesuatu kawasan. Dengan semua jumlah warga asing ini, ia telah hampir mencecah 10% daripada keseluruhan penduduk di Malaysia. Kami pasti ramai yang tidak begitu selesa dengan keadaan yang sedang berlaku sekarang. Sudah pasti bagi pekerja yang datang ke Malaysia untuk bekerja melihat gaji yang ditawarkan di sini melebihi dengan apa yang ditawarkan oleh negara mereka. Disebabkan ramai orang tempatan yang tidak berminat untuk sektor pembinaan dan perladangan, ramai pekerja asing telah dibawa masuk. Ini kerana nilai RM1000 yang diberikan kepada warga asing tidak sama seperti RM1000 yang rakyat tempatan dapat. Komitmen orang tempatan lebih tinggi berbanding pekerja asing yang kebanyakannya berada di dalam rumah kongsi. Ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing, dan keadaan itu telah pun berjaya dikawal selepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka. Tidak keterlaluan untuk saya katakan perimeter kawasan ini telah pun ditakluki oleh warga asing yang mempraktikkan cara hidup dan budaya dari negara asal mereka. Malah ada juga yang membuka perniagaan mereka sendiri di kawasan ini. Begitupun semua itu tidak bermakna mereka boleh bertindak sesuka hati. Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Seronok saya tengok. Tak ada orang asing. Bukan nak kata resis. Kenapa? Kat Malaysia keterlaluan sangat. Dan mereka ni, dia cakap bahasa Indonesia lah. Jadi saya kalau datang kat sini pun tak tahu jalan ke apa, saya tanya dalam bahasa Melayu. Mereka boleh faham. Mereka tunjuk kita. Tak ada masalah. Dekat Malaysia, kalau kita tanya pengawal keselamatan ke apa yang orang Bangladesh, Nepal dan semua, bukan ni mereka faham. Lepas tu bahasa Inggeris pun mereka tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita yang macam orang asing tau dekat negara mereka. Tapi dekat sini, dia rasa lebih dekat. Macam seolah-olah kita berada dalam negara kita sendiri tau. Yang buat kerja ni semua, ada orang tua, orang muda. Semua buat kerja yang sama. Tak ada apa masalah. Seronok saya tengok di Indonesia ni. Dekat negara mereka sendiri pun mereka bekerja. Pergi negara orang pun mereka bekerja. Saya harap satu hari nanti dekat Malaysia ni, kita nak anak-anak tempatan kita lah yang isi ke semua pekerjaan-pekerjaan 3R ni.
Makin panas, makin ramai. Kita kena kepung pun kena kepung lah. Peduli lah kan. Kepung pun kepung lah. Apa dah lah. Dah lama tak pecah kepala kan. Saya tanya, saya boleh buka dia. Kita pastikan kalau dah hasulan, tak boleh jaga. Hari ini Sita, esok buka balik. Pasar Borong Selayang dah jadi milik siapa? Jom kita tengok video ni. Ini yang kena roboh. Dibikin hari tu. Yang corner ni. Tak ingat. Tak terbaik. Ni yang dia sebaik ni tengok. Terbaik. Pintu tu kena pecah. Ada lot mah. Terbaik. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Dan bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah. Apabila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Di Jalan Budu, seolah-olah saya berada di Dhaka. Alasan rakyat Malaysia tidak suka warga asing. Sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Oh, ini hari ini. 1 bulan saya kerja 4.200 ini tengok. Bos sekarang sudah kasih ini uang. 4.200. Ini nanti petang sudah kampung kirim. Saya ada berapa? 200. Tara cukup ini tengok. Semua kirim kampung. Saya baju tara beli, seluar tara beli, semua kampung-kampung kirim ini uang tengok. Setahun sudah ku menunggu dirimu, akhirnya jalan cari lilingku. Suktana untukku melupakanmu, karena kamu cintai selalu. Tapi saya rehat. Anda percaya tak, tanpa orang asing, ekonomi Malaysia akan merosot, terutama sektor pembuatan dan sektor pertanian. Tak heran jika banyak yang mulai memandang Indonesia sebagai negara yang lebih berdikari dan menjaga kehormatan tenaga kerjanya.